Hai guys, apa khabar? So, hari ni nak tunjuk buah durian Musang King. Ni Musang King. Musang King. So, kalau beli durian Musang King, dia buah panjang-panjang. Lekuk-lekuk macam tu. Nampak? Itu bagus ya. Belakang tu ada satu lagi. So, kita nak buka dia dan nak tengok macam mana rupa Musang King. Okey, basuh tangan dulu. Dan kita potong, kemudian kita buka. Okey, tengok isi dia guys. Tengok isi dia guys. Kuning, very firm. Dia tidak berair, tidak berulat. So, sangat bagus ya. So, itu satu pangsa. Dan ada satu lagi pangsa dekat belakang. Okay guys. So, ada dua pangsa. Dan ada satu lagi pangsa dekat sini. Kita buka. Ini satu pangsa ni ada 11. So, itu keadaan Musang King. Dia tak banyak. So, yang ini semua sekali ada 5. Ni 2, ni 2, ni 1. Dan dalam ni guys, ada satu lagi pangsa. Dalam ni. Ni dalam ni. Ada satu lagi pangsa ya. Kecil aja dalam tu. Okay guys. So, itu dia untuk buah durian Musang King. Bon appetit.